Okay, macam mana kita nak tengok report ataupun laporan kewangan bila kita dah key in semua transaksi kita. Okay, kita dah record jualan. Okay, kita dah record belian, kos jualan kita. Kita dah record perbelanjaan. Okay, bila kita dah record semua ni, lengkap lah kita punya transaksi tu. Mungkin untuk seminggu, sebulan atau setahun. Kita boleh tengok report berapa keuntungan kita ataupun kalau tak untung, kerugian kita boleh tengok. Okay, kita boleh tengok seminggu, sebulan, setahun ikut jangka masa yang kita pilih tu lah. Dan ada report-report lain. Barang apa yang banyak terjual, berapa aset kita, berapa hutang kita. Okay? So yang tu semua kita tengok dalam bahagian report. Okay, scroll ke bawah sikit, okay, bahagian report, kita klik pada all reports. Dia akan tunjuk semua jenis report ataupun laporan kewangan yang ada dalam software. Okay. Report kewangan yang penting ada dekat atas ni. Okay. Yang lain-lain ada dekat bawah, yang ni boleh explore sendiri. Okay. Tapi biasanya kita nak tengok profit and loss. Okay. So kita klik pada profit and loss dan kita boleh bintang ni maknanya report yang favorite kita lah. Okay. Kita tengok profit loss. Okay. So kebanyakan pemilik perniagaan nak tengok untung ruginya, dan bila kita nak buat laporan kewangan, laporan untuk cukai individu, okay, cukai perniagaan, kita tengok daripada profit and loss. Okay, so date range ni kita boleh pilih. Kalau untuk sebulan, kita pilih sebulan. Kalau untuk setahun, kita pilih 1 sampai 21 Disember lah, contohnya. Okay, katakan saya nak tengok 1 Januari sampai 21 Januari, kita pilih tarikh tu, kita klik update. Okay, so dia akan tunjukkan jualan sebulan, tolak diskaun, dapatlah jualan bersih 29,000. Tolak kos jualan, okay, sebanyak 110. Okay, ini bukan data sebenar lah, sebab tu kos dia sedikit. So kita akan dapat jualan ataupun untung kasar gross profit sebanyak 29,000. Ditolak pula dengan beberapa perbelanjaan ni sebanyak 8,000, kita akan dapat untung bersih atau net profit sebanyak 21,000. Okay, so kalau kita masukkan semua jualan dan perbelanjaan kita, kita akan dapatlah angka keuntungan atau kerugian kita, dan kita boleh export ke Excel ataupun PDF. So inilah laporan kewangan yang biasa kita minta accountant buat. So kita key in dalam sistem ni, pastikan kita key in semua, jangan ada yang tertinggal, barulah maklumat untung rugi kita ni tepat. Okay, so inilah yang kita akan gunakan untuk kira zakat, untuk kira cukai. Okay, tapi pastikan kita dah key in semua data. Okay, apa lagi report lain yang penting dalam account biasanya? Kita nak tengok balance sheet. Balance sheet ni kunci kira-kira, dia akan tunjukkan baki semasa ataupun pada tarikh yang kita pilih tu, baki aset kita, harta-harta yang dimiliki oleh perniagaan, hutang kita, dan juga equity ataupun modal yang kita dah keluarkan. Okay, yang tu kita pilih, katakan tarikh hari ni. Setakat hari ni, kita boleh tengok aset kita, duit cash negatif. Ni tak betul lah, sebab kita record banyak keluar je tadi. Okay, account receivable ni adalah penghutang. Okay, so ada 83,000 penghutang. Okay, dia akan tunjuk aset semasa kita. Liability kita, berapa yang kita hutang kepada supplier, 31,000. Okay, dan keuntungan semasa, dia akan tunjuk kat sini. Ini pun salah satu report yang penting selain daripada profit and loss. Report-report yang lain boleh klik dan explore. Dia ada report untuk stok, baki stok. Dia ada report invoice, maknanya berapa banyak invoice yang dikeluarkan, berapa amount. Okay, ada inventory report, pergerakan stok. Siapa yang ada SST boleh tengok report SST juga. Okay, so semua tu dalam report dan all reports.